Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Bilal, petugas masjid, ahli jawatan kuasa dan seterusnya, adik kakak sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kehadrat ilahi. Pagi ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu ini, dan insya-Allah bicara saya pada hari ini cadangnya banyak nak tunjuk slide-slide. Saya kena ubah tajuk sebab kalau ceramah makhluk biasa, hari ini ada 3 ceramah makhluk, level biasa kita kecek secara umum lebih. Tapi tuan-tuan di sini saya tengok jadual berkaitan dengan mempelajari sirah banyak 50, nampak deh tajuk-tajuk yang berkaitan dengan baginda Nabi, maka saya juga kena sedikit bicara benda yang agak beri tumpuan ataupun level hak atas sikit daripada hak biasa-biasa kita kecek hamak lu. InsyaAllah harap-harap boleh guna. Kalau tak boleh guna juga tak ada arah. Kalau tak boleh guna juga AJK boleh juga secara bila-bila saya kecek ni, AJK ambil TV saya dalam kereta. Hamba bawa TV adik kakak. Pergi balasah kapung, tak ada gani, guna TV kecil. Cuma kecil lah. Tak apa, kita mulakan dulu. Pertama, cinta Nabi ini adalah cinta yang berbalas. Apa makna cinta yang berbalas? Cinta kepada Nabi itu mendatangkan hasil yang banyak kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mudah dah ayat ni. Kok Kelantan kita, wahai Muhammad, merayak ke pengikutmu. Kalau puak dia tu kasih kepada aku yang bernama Allah yang Maha Kuasa ni, biar dia ikutmu. Kalau dia ikutmu, aku akan ngupoh ke dia. Ngupohnya 2 perkara. Nombor 1, aku akan kasih kepada dia. Nombor 2-nya, aku akan ampun dosa dia. Dan apa aku boleh kasih, apa aku boleh ampun? Sebab aku ni ialah zat yang maha pengampun, lagi maha pengasihani. Jadi kalau nak mudah faham tak? Tak boleh. Tapi kena F5 bukan komputer. Dia tak ada F5. Dia direct sekali guna. Okey. Tak apalah koh-koh dah. Kesimpulannya kita nak Tuhan ampun dosa kita,
dan kita nak Tuhan kasih kepada kita, maka kita kena ikut cinta kepada Nabi. Ikut dan cinta kepada Nabi ini ada 4 kelompok manusia. Hak paling tak guna sekali, kelompok tak cinta dan tak ikut. Siapa dia? Abu Jahal, Abu Lahab and the gang. Tak usah bicara. Kelompok nombor 2, cinta tapi ikut. Siapa yang tak cinta tapi ikut itu, iaitu orang munafik. Tapi ikut wak lolok. Ya, bukan ikut sebenar. Waktu dia tak cinta. Orang munafik ini mayang di belakang Rasulullah. Perang dia pergi perang dengan Nabi. Cuma ada kadang-kadang lagi balik pokok dia. 2. Golongan yang ketiga ialah cinta tapi tak ikut. Kalau zaman Nabi, watak Abu Talib. Tapi zaman kita tak nak katalah watak ni watak Abu Talib ni untuk zaman kita ni. Zaman kita boleh kita kata hak jenis cinta saja tak ikut, bahagia selawat derah, bahagia bunga rapa, bang wadah, bahagia kambing dengan gula tu steady dah, tapi bahagia ikut tak belah mana. Wa malu kumpullah malam balik kenyebota makan pagi esok subuh elephant nama dia. Ataupun tak amal ngaji Nabi semaya bekok kaki-kaki kiamulai dia balik dengan perut bota sani so kau maya sunat kiamulai subuh kau terlepas dengan kita. Tu dia panggil cinta tapi tak ikut. Kita tak sih. Yang kita nak ialah cinta dan ikut. Lagu mana cinta dan ikut? Jawapannya kita nak, kita kasih kepada Nabi dalam arti kata kita nak tahu Nabi buat gapo, mikir lagu mana, sikapnya lagu mana. Lepas tu kita nak tiru seboleh mungkin. Kalau bahasa Kelantan kata kita nak tiru biar jadi tepek-tepek serupa Nabi, betul seling serupa Nabi. Faham tak bahasa orang tanah merah tu? Betul seling. Betul seling terutamanya dalam bab sunnah ya wajib. Sunnah yang wajib betul seling kita nak hak Nabi. Hak sunnah seboleh mungkin kita nak ikut sebanyak yang mungkin. Dan hadirin sekalian, okey, sama direct tak apa tak? Boleh sama direct tak apa? Okey, sama direct tak apa. Okey. Dan untuk nak analisa benda ni adik kakak sekalian, amo nak bawa kepada satu topiknya. Mula-mula sekali kita ingat sabda Nabi dulu. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Kata Nabi, setiap umatku akan masuk syurga kecuali man aba, kecuali hak tosi, hak enggan, hak dok ambuh orang ganu kata. Maka sahabat kejut, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa dia tu orang hak tosi tu? Jawapan Nabi cukup jelas, man ata'ani dakhalal jannah, siapa hak ikut aku dia nak ke syurga, wa man asani faqad aba, hak engkar perintah aku, engkar aku,
dia yang tak si ke syurga. Jadi kesimpulannya kita nak jadi orang hak nak ke syurga. Oleh itu analisa saya pagi ni kalau salah tak tubik gambar pun saya nak analisa 4 tempat dalam Quran. Saya akan royak surah mana, ayat mana, tuan-tuan hok rasa nak tengok Quran, boleh ambil Quran, tengok, saya akan royak sosok ayat, saya akan tunjuk sosok. Kalau jadi slide, kita tunjuk di slide. Ayat mana saya nak bawa pagi ni? Jawapannya ayat yang ada kaitan dengan Nabi ini akhlaknya akhlak Al-Quran. Apa makna Nabi akhlak Al-Quran? Maknanya segala ciri baik, akhlak baik, baik, sikap molek. Hak Tuhan royak dalam Quran tu tepek-tepek betul seling ada pada batai tubuh Nabi. Apabila dia tu ada di atas batai tubuh Nabi, kita nak masuk surga saat ni, maka kita kena follow hak Nabi buat berdasarkan apa ayat yang Tuhan kata tersebut. Tambah-tambah 4 tempat ayat yang saya nak sebut ni, semuanya keempat-empat itu, nombor 1 ada ciri-ciri akhlak yang baik, nombor 2 kesemua 4-4 ini Tuhan kaitkan dengan syurga. Jadi tuan-tuan kena mikir tu tak? Tapi kalau tunjuk slide nampak lalu kaitan-kaitan. Tak apa, koh-koh. Kalau yang nak ambil Al-Quran, nak tengok, bolehlah ambil Quran. Ambil akan royak 4 tempat adik kakak. Tempat yang pertama, surah Ali Imran, ayat 15, 16, 17. Muka surah 51. Bawah sekali. Gapo ayat hak bawah sekali, tuan-tuan sekalian, Allah menyatakan tentang Kul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalik. Bahasa mudahnya Tuhan kata, wahai Muhammad, muraya. Serupa ayat tadi kul. Perkata kul ni, kul huwallah, kul semua perkataan-perkataan kul tersebut merujuk kepada Tuhan suruh Nabi kata, Nabi royak. Bahasa Melayu dia panggil cakap aju. Okey, gapo ayat ni? Kali lagi saya royak muka surat 51 ayat bawah sekali surah Ali Imran ayat 15. Ada. Jalan. Tu biar kau. Nampak latar belakang kuning jalan deh. Alhamdulillah. Katakan wahai Muhammad, mahukah aku royak kepadamu satu benda yang lebih baik daripada semua benda tersebut. Benda yang lebih baik daripada benda tersebut namanya lilladzina taqaw. Lilladzina taqaw ini maknanya kamu jadi orang bertakwa. Dan jadi orang bertakwa ini jawapannya ialah terus Tuhan jawab, Tuhan kata, kalau jadi orang takwa, aku akan lillazina taqaw inda rabbihim
jannatun tajri min tahtihal anhar, aku akan bui syurga hok ada tameh, hok ada air sungai, khalidi nafiha, akan kekal duduk dalam tu, wa azwajum mutahharah, akan dapat pasangan yang disucikan bidadari, wa ridwanum minallah, akan dapat redha Allah. Mudah faham dah. Wahai Muhammad, merayak ke pengikutmu. Ada benda Tuhan kata yang lebih baik daripada perkara-perkara hak lain. Gapo hak lebih baik daripada perkara hak lain? Jadi orang takwa. Kalau jadi orang takwa, aku wing ngopoh. Ngopohnya ke apa? Syurga. Syurga belah mana? Tameh, air sungai, bidadari, redha Allah. Setelah Allah memperkenalkan konsep syurga dan gapo ada dalam tu dan nak buat tu kena jadi orang bertakwa, maka selepas itu Allah mencirikan 6 ciri orang takwa duduk di muka surat sebelah, muka surat 52 ayat atas 16 dengan 17. Ke-6 ciri ini ada atas batai tubuh Nabi. Kita akan tunjuk bukti satu persatu. Lepas tu kita pula kalau nak ikut Nabi, kita ambil nenek tu buh dalam diri kita. Mana ayat tersebut? Pertama, atas sekali muka surat 52. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faufil lana zunubana wa qina azabannar. Orang ini ciri yang pertamanya, dia berdoa supaya Tuhan ampun dosa dia, jauh daripada neraka. Dan inilah antara doa-doa yang menjadi mainan di bibir Nabi, termasuklah istighfar 70, 100 kali dalam sehari, walaupun Nabi tak ada dosa. Maka atas kita pula nak tiru Nabi, nak masuk syurga, nak faedah ni, jawapannya hari-hari doa-doa seperti ini biar bermain di bibir kita. Nak ambil hak ni direct pun boleh, nak baca Rabbana atina fid dunya hasanah hak biasa pun boleh, nak minta kok Melayu, minta Tuhan ampun dosa jauh daripada neraka boleh, maka biar jadi agenda kita setiap masa. So, okay. Ciri yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, Allah menyebutnya ialah, hadirin sekalian, dia duduk setepak dalam ayat 17. Sani ayat 16. Dalam ayat 17 dia duduk setopok situ. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. 5 ciri. Nombor 1, sabar. Nombor 2, sidik. Nombor 3, qanitini, iaitu ya ta'at. Wal munfiqin, berinfak. Wal mustaghfirina bil ashar, pada waktu sebelum subuh beristighfar. Atas batai tubuh Nabi. As-sabirin, kita dengar banyak cerita-cerita sirah Nabi tentang betapa sabarnya Nabi berdepan dengan karenah mehnah dalam perjuangan dakwah. Bermula daripada apabila pergi ke Taif, malaikat nampak batu pun
Nabi kata jangan, aku mengharapkan generasi bakal daripada pok-pok dia lah akan ikut aku. Dan satu benda yang tragis adik kakak sekalian berlaku, kekalahan dalam perang Uhud. Kekalahan dalam perang Uhud tersebut kalau kita lah jadi ketua, jadi boh, tiba-tiba anak buah kita buat satu kesilapan tersebut menyebabkan kerugian, menyebabkan kesan besar. Contohnya kesilapan anak kita, kau bini kita panggil orang makan nasi pagi ni. Siapa orang kita ide belakang, acu nak cobok, nak ambil nasi dalam periuk, tengok kesilapannya nyetok tekan periuk tersebut nasi tak masuk lagi. Oh, 14 baku lah kita ngepeknya. Orang ada dah, okey nak tunggu tengah jam. Tetapi kesilapan yang dilakukan oleh sahabat Nabi sehingga berlakunya kekalahan. Kesilapan itu ada hikmat tertentu. Kita tidak nak bicara salah tersebut. Tetapi kerana turunnya pasukan pemanah tersebut, maka umat Islam kalah, Nabi berdarah, patah gigi dan sebagainya. Tetapi selepas itu, apa yang Nabi buat terhadap mereka, Nabi buat tu bukan atas dasar pandai-pandai Nabi. Tuhan turun ayat Quran kepada Nabi bahawasanya mu berlemah lembutlah dengan mereka Muhammad, mu maafkan dan mu tolong minta ampun bagi pihak dia. Maka Nabi sabar, Nabi maaf. Akhir sekali sahabat pun bertaut kembali. Kalau tidak lagu mana tuan-tuan? Cuba bayangkan kalau kita menyebabkan sakalah perang. Balik ni nak jumpa dengan sahabat-sahabat lain di masjid ke apa. Pak Aki tak robek rumah rasanya. Tapi kerana Nabi maafkan, itu sifat sabar. Hak lain lagi sabar Nabi itu banyaklah tuan-tuan. Tak payah nak maksudnya tuan-tuan dengar semua dah cerita sabar. Sabar dengan isteri, sabar dengan pengikut. Sabar dengan isteri ada satu kisah, dia panggil kisah piring pecah. Ceritanya, Nabi ada tetamu. Lepas tu, Aisyah ada rumah Aisyah. Maka marilah budak orang suruhan bini lain. Bawa makan ni. Dia tahu dah Nabi duduk rumah kawan tu kak. Bawa lah makan ni. Kalau kita kak. Wacik. Mak muda kiri ni. Mak muda ni. Wak naik atas rumah mak muda kiri. Aisyah tapak tangan budak tu. Jatuh pecah piring. Makan ni berterabur. Terabaya pada kita lagu mana depan orang bini buat kerja kita. Tapi Nabi kata apa? Mula-mula Nabi membongkokkan diri, kutip makanan tersebut, kutip piring. Lepas tu Nabi kata satu benda. Tapi saya nak ayat ni dulu. Dia kutip piring, kutip makanan tu. Lepas tu dia pergi ambil piring baru. Dia pergi ke kawan tu, piring ganti dengan piring. Tapi sebelum tu Nabi kata apa? Nabi kata, kalau ke Kelantan kak, makmu cemburu lah tu. Tu jahaya. Akhirnya, aman rumah tangga, tak ada bala. Sifat sabar. Maka atas diri kita lah ni, gapo-gapo yang terjadi, ingat. Sabar penyelesai segala masalah. Tak lesar dengan backing, tak lesar dengan mecok, tak lesar dengan kata, tak lesar. Sabar. Dan kita ingat, apabila berlaku benda yang tak sedap pada kita, itulah tandanya Tuhan nak uji kesabaran kita. Dia berlaku. Lepas hamba cerita benda ni di satu masjid. Tak balik di rumah. Batan di Kota Baru hamba kalau ada
kota baru, esok ke ada kota baru, mau tak balik, poh malam, mau ceramah di Serendah, maka mari tidur sini. Maka satu malam tu ceramah di sebelah gunung baca. Maka nak balik buat salah. Amo pergi tidur, kalau amo tak ambil bilik, amo ke tidur masjid. Masjid tempat biasa amo tidurnya, masjid pondok Pasir Tumbuh. Sebab pertama dia tak koci. Nombor dua pun ada orang iktikaf semua masjid. Nombor dua tempat amo bagi tidur, dosa raja tu lama dah tak pergi. Tidurlah. Tapi bukan nak royak sebab sabit pondok Pasir Tumbuh dah. Tidur malam tu, sedar-sedar pukul 4, tengok telefon tak ada. Nyacuri demo. Orang pondok tengok dalam CCTV ada orang luar, tidak orang pondok curi. Orang luar mari pukul 1 suku, dia tengok saya duduk tidur tu, bangun, gagal telefon, tengok telefon sebentar, tengok jam pukul berapa. Lepas tu kita tak ingat dah, kita tidur mana, pakai letak gitu. Mari budak, dia duduk lilik, piti-piti, salah gamuk, bakal nak ngai, tengok-tengok ada telefon sebelah tu. Saya tidur, pakai ambil telefon tu. Dah. Tuan-tuan, ilah telefon ni nana weh. Kalau mau nikah duduk dalam tu. Tapi kita pun nang sebentar semalam aku royak bak sabar, aku kena sabar. Saya tak tahannya ngajar kita penawar hati sabar. Lepas iso turun lipanya sepak demo. Kakah mana sepak lepaku. Tak sabar. Contoh. Okey, sabar kita sabar. Nombor 2, wasodiqin di sini orang yang sidik, orang yang benar. Yang ini kita tahu Nabi sidik daripada belum jadi Nabi lagi. Orang percaya dia Al-Amin. Kemudian wal qaditin, Nabi sangat tekung beribadat. Siapa bekok kaki-kaki, hak fardu tak ada tolak ansur. Bunyi jahbel seolah dia tak kenal dah bini anak bini, tak kenal dah orang, tumpu kepada nak dismaya. Qanitin. Lepas tu wal munfikin pula bersedekah. Tak usah cerita banyak. Tahu belaka cerita. Nabi bersedekah. Ada satu kisah tu orang Badui mari minta sedekah, minta kambing. Nabi apa banyak masa tu ada kambing. Mungkin lepas pada orang pasal perang, apa ada kambing. Kambing banyak weh. Banyak kalau kita tak seguk lah mudahnya. Orang Badui tu minta, maka Nabi pun ambil belakang. Ambil belakang tu ambil belakang. Wak balik ke kampung dia kata kepada pokok kampung, mu nak tahu kau dok Muhammad ni ke jenis orang bui kau orang tak takut miskin. Hasil daripada perbuatan tu, ramai orang kampung tu mari jumpa Nabi memeluk agama Islam. Dan rumah Nabi pernah tak berasa. Bulan 2 bulan tak berasa. Ada makan semua dengan air. Nak ayatnya sifat kedermawan Nabi. Maka kalau kita nak tiru, biarlah tak sampai setara tupung, paling-paling tidak. Kita adalah peminat tegar bersedekah. Sempena makhluk ni pula, apa perubahan yang aku kena buat pada aku? Aku kena tingkatkan sedekah. Sekala lepas subuh, aku bubuh pitih biru. Mulai esok, aku kena bubuh pitih hijau pula. Hak moleknya bawa pitih merah pula. Hak molek dah, hak bawa merah dah, bawa biru. Hak comelnya biru besar, hak comelnya biru putih star. Baru sedap masjid nak buat program. Dan satu lagi, wal mustaghfirina bil ashar, beristighfar sebelum subuh. Dan kita akan bincang nanti ujung hak ni. Tak ada kerja ni yang tidak dibuat oleh Nabi, tidak dibuat oleh Tok Wali, tak buat oleh sahabat, orang alim, orang nak dekat kepada Allah. Tak ada, mereka mesti buat ibadat sebelum masuk waktu subuh.
Maka kita nak tiru Nabi, cek diri kita. Pukul berapa kita bangun setiap hari? Kia mulai adakah menjadi rutin harian ataupun tekoh-tekoh jah. Tanya diri masing-masing. Nah, sudah bunyi. Tapi tak apa dak. Sekala bunyi masuk iso. Ni bunyi tubik tari tak apalah. Boleh kira lagi dak? Boleh sikit lagi. Amo nak berhabis ni sebab amo analisa sosok. Baik. Setelah ingat perkataan ini, so baru tu. Saya kata tadi pak tepak deh. Pak tepak yang ada tentang ni, pak tepak yang ayat Quran nak beres hari ni tentang ciri Nabi dan nak bukti dalam Quran. Baru selesai so. Iaitu surah Ali Imran ayat 15-17 muka surat 51-52. Cirinya orang takwa dia di syurga ada nasib. Sekarang kita pergi pula pada Al-Zariyat. Muka surat 521. Gapo di dalam surah Al-Zariyat 521 ini, hadirin sekalian, Allah berceritakan tentang iaitu Al-Zariyat. Okey, sekejap. Okey, ini dia bermula surah Al-Zariyat ayat 51. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa akan ditempatkan dalam taman syurga yang mata air terpancar. Apa dak? Format sama. Hak tadi lillazina taqaw taman syurga bidadari redha Allah. Hak ni pula muttaqin, Tuhan kata aku akan beri taman syurga wa uyun, mata air yang memancar. Bapa tu akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalikal muhsinin. Mereka tu terima nikmat daripada Allah ini kerana di dunia dulu mereka menjadi orang muhsinin. So, ciri. Yang ada hak tadi berapa tadi hak tadi? Nah dah. Doa, sabar, siddiq, taat, sedekah, istighfar. Belum tahu. Hak ni pula pak. Nombor 1 menjadi orang muhsinin. Nombor 2 kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sikit tidur waktu malam. Nabi sikit tidur. Kita pula sikit-sikit tidur. Sikit-sikit tidur. Apa? 2. Nombor 3. Jumpa pula dah. Hak tadi wal mustaghfirina bil ashar. Hak ni pula wabil asharihum yastaghfirun. Akhir malam istighfar. Yang keempat, wa fi amwalim hakul lisa'in wal mahrum. Pada harta mereka tu, mereka rasa ada hak orang miskin. Orang miskin ada 2. Orang miskin minta dengan orang miskin tak minta. Kesimpulannya surah Al-Zariyat tumbuh tiba muncul 4 sifat. Pertama, jadi orang muhsinin. Memang Nabi mengutamakan ciri-ciri muhsinin dalam segala setiap tindakan. Nombor 2, memang Nabi sikit tidur, malam hari bangun tahajud, bekok kaki-kaki. Nombor 3, memang Nabi istighfar buat amal ibadat tekiam. Dan nombor 4, hak maknanya Nabi tak senang duduk kalau ada harta. Dia terus bui. Siapa tak ada satu kadang-kadang. Maka atas kita nak amal, nak tiru Nabi, ayo. Yang pertama, kita jadi orang muhsinin, jadi orang baik. Nombor 2, kita cuba disiplinkan diri, rugi masa tidur banyak.
tubuh kita kadang-kala malam tak perlulah sampai 8, 9, 10 jam. Orang putih kata 8 jam tu disangkah oleh cendekiawan Islam dan amalan-amalan tok wali, orang ahli ibadat. Mereka tidur sikit-sikit dah tapi mereka sihat. Kita pula buat cara mana? Jaga molek waktu tidur. Lepas maya iso, tak usah pergi alat lain banyak. Tak usah ada aktiviti lain banyak. Tak usah duduk galik, tak usah tengok telefon. Lepas maya iso, balik, cita-cita high test, seku high test, pukul 10 lebih kita tidur. Lepas tidur awal, pasti kita bangun awal tiru Nabi Wahidjan. Lepas tu soal lagi, okey habis harta faham. 2 tepat dia kata. Pasal ke ada 10 dah ciri dah. Hak tu ne, hak ni pak jadi 10. Mari kita pergi lagi satu tepat surah Ali Imran ayat 133 134 atas tajuk Nabi ni peribadi dia bersungguh berlorak cepat-cepat dalam bab kebaikan, dalam bab ke amal soleh. Memang pasti Nabi lagi. Maka ayat suci ini wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ada 4 ciri, ada 3 ciri besar. Okey, ada 4 ciri di sini. Gapo adik kakak sekalian? Jawapannya, mari kita jadi orang yang disebut di sini, bersegeralah pohon ampun. Bersegeralah menuju langit, menuju surga langit dan bumi. Ada 3 ciri di sini. Ama kata 4 tu sebenarnya lepas ayat ni ada ayat lagi ciri yang keempat. Untuk ayat ni ada 3 ciri. Apa itu? Pertama, berinfak waktu senang, waktu susah. Nombor 2, tahan marah. Nombor 3, memaafkan manusia. Dan diikuti oleh ayat yang berikutnya yang bawah tu, iaitu berkaitan dengan kalau bersalah. Okey, tak apa, saya teruskan ayat ni dulu. Apabila melakukan kesalahan, orang takwa ini dia segera memohon ampun kepada Allah. Jadi sekarang reka-reka cerita dari segi infak, saya royak dah tadi, Pak Nabi sedekah kambing tadi. Rasulullah pula apabila diminta, ada orang mari minta jubah dia bui. Walaupun dia di tengah pakar, kawan tu minta dia naik, dia bui. Dan Nabi pula mengingatkan beberapa perkara tentang infak. Salah satu daripada Nabi kata 1 dirham lebih bernilai daripada 100,000 dirham. Nak suruh mudah faham, serial lebih mahal, lebih bernilai daripada 100,000 riyal. Sahabat tak tanya, wahai Rasulullah, apa jadi kita? Serial dengan 100,000, apa kata banyak serialnya? Jawapan Nabi-nya, seorang lelaki memiliki 2 dirham, lalu dia ambil 1 dirham dia sedekah. Manakala seorang lelaki lain, dia memiliki harta yang banyak, dia ambil 100,000 dirham, dia sedekah pada orang besar hak satu. Sebab hak satu ni pitih ada 2 jah. Bermakna dia setelah sedekah 50% daripada harta. Lelaki nombor 2 ni harta 1 juta ne. Harta dia, orang Kelantan panggil 1 juta ne. Tiba-tiba dia ambil mungkin hanya 5%, 10%. Nabi tekankan nak suruh kita faham konsep sedekah. Dan hadirin sekalian, nombor 2, Nabi tahan marah. Banyaklah kisah-kisah yang menceritakan Nabi tahan marah. Apabila sahabat tanya, ya Rasulullah, beri nasihatlah kakku. Nabi kata, la taghdab. Lagi. La taghdab. Lagi. La taghdab. 3 kali Nabi kata menunjukkan bahawasanya tahan marah ni sangat mempengaruhi diri kita, adik kakak sekalian. Cerita perang Uhud tadi saya rakyat dah cerita.
Dan di hujungnya ialah satu lagi. Allah mengingatkan Nabi, jadikanlah engkau pemaaf, menyuruh kepada kebaikan dan berpalinglah daripada orang yang bodoh. Maka ini buktinya teteh marah. Begitu juga banyaklah kisah-kisah Nabi dan hak tadi pergi pecah. Nabi kata apa? Qarat ummukum, ibu kalian mak melihat mak kalian tu cemburu lah tu. Dan ayat yang ke-14. Ingat dah. Ayat 13 tadi ada 3 ciri. Tahan marah. Infak, tahan marah. Lepas pada tu, apa soal lagi? Infak. Lepas tu tahan marah dan tukar saat ni. Okey, tak apa. Jalan dah. Infak, tahan. Okey, kita pergi pada ayat tadi. Infak, tahan marah, memaafkan. 3. Ayat yang ke-14 iaitu ayat yang berbunyi, ayat 14 untuk sambung kat ni. Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dalam akhir ayat tersebut, orang je apabila buat perbuatan keji, menganiaya diri, mereka pohon ampun kepada Allah. Mereka cerita segera pohon ampun. Maka sekarang tubik pak. Ingat semalam dah. Hak mula-mula tak ada ni. Hak nombor 2 zariat pak. Jadi 10. Hak ni pula pak. Jadi 14. Kita nak berhabis 17 pagi ni dah. Jangan bimbang tak lama Setepak lagi ayat tu imam baca pagi jemaah. Innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha qarru sujada. Lepas tu pakak sujud. Lepas sujud Nabi lepas sujud tu imam bangun, tu imam baca ayat ni. Dalam itu ada 3 ciri. Apa? Tatajafa junubuhum anil madaji. Apa itu? Iaitu dia berdoa dengan rasa takut dan harap. Lepas pada tu dia mula 1. Nombor 1 dia jauhi lambung. Kata Jafar tu bangun semayang, jauhi lambung. Nombor 2 dia doa khaufan wa tama'a dengan takut dan harap. Nombor 3 dia berinfak. Maka 3 cukuplah 17. Tapi nanti dulu kita analisa semata untuk nak bawa lebih kefahaman 17 ciri yang ada dalam 4 ayat tadi. Mari kita tengok sini. Mula-mula ni ciri hak tadi. Doa, sabar, sidik, tekun, infak, istighfar waktu sahur. Selesai. Nombor 2 pula surah Al-Zariyat, muhsinin, sedikit tidur, infak, istighfar waktu sahur. Jadi 10. Surah Ali Imran ayat hak tadi itu 33 tadi, infak, tahan marah, maafkan, segera taubat. Dan last kali ayat sejadah 3. Nombor 1 jauhi lambung, bangun, lepas tu infak, lepas tu doa dengan takut. Selesailah 17 ciri akhlak mulia yang Tuhan masuk dalam Quran dikaitkan dengan syurga. Dan ke-17 ini ada atas batas tubuh Nabi. Maka kita nak tiru Nabi, kita jadikan 17 ini masuk dalam diri kita. Bahagian terakhir, mari kita sipu. Tuan-tuan sekalian, dalam 17 ni tuan-tuan perasan tak? Ada benda yang berulang. Ya, jadi 17 ni sebabnya banyak benda berulang tu. Ada 2 benda berulang. Ada satu benda tu 4 kali muncul. Lagi benda tu 4 kali muncul. Jadi 4 campur 4 jadi 8. 8 tu sebenarnya 2 ciri. Yalah. Munggu dia hak tulah dah. Tapi yang mau perici. Tuan-tuan tahu ke apa hak berulang? Tengok semula.
Gapo hak boleh? Nombor satu jawabannya infak. Nombor 5 tubik sekali. Nombor 9 tubik pula. Nombor 11 ada pula. Nombor 16 ada pula. Kesimpulannya infak banyak kali tubik. Kesimpulannya infak dan ciri ahli syurga sangat rapat sinonim, dan itulah yang menjadi amalan Nabi, seorang yang sangat pemurah. Maka kita mendambakan syurga, kita jadi pemurah. So, nombor 2, 4 kali juga muncul ibadat malam hari. Nombor 6 sekali istighfar waktu sahur. Nombor 8 sikit tidur. Nombor 10 istighfar waktu sahur. Nombor 15 jauhi lambung. Maka 17 hak kita bincang saat ni, 8-nya adalah berulang. Hak tak berulang ada 9. 8 berulang. Maka hak 8 berulang kita kecil jadi 2. Campur dengan 9 11. Makanya kita belajar pada pagi ini berdasarkan ayat suci Al-Quran ini ada 11 perkara pribadi Nabi yang patut menjadi pribadi kita. Hadirin yang dirahmati sekalian, akhirnya amo nak bui nak peringat hak amada molek benar, hak tak amal lagi, mari kita amal doa yang Nabi tinggal adik kakak sekalian kita. Mana Nabi tinggal kita? Nombor 1 adik kakak, kita sebut tadi Nabi berakhir sembahyang malam, maka kita pun berakhir sembahyang malam, dan masa sembahyang malam tu molek benar kita amal doa ini yang Nabi baca. Amba panggil doa borong. Mana dia doa borong? Nabi borong belaka 7 perkara dalam satu doa. Nabi baca teka sujud, terutama teka maya seorang. Maka kita ambillah doa ni untuk amalan kita 7 perkara. Siapa bawa telefon, takat gambar, tolong sebar dalam WhatsApp. Sebab amat tahu dah, demo pen tak bawa, kertas pun tak bawa. Tolonglah bubuh dalam WhatsApp. Ataupun satu cara lagi, tuan-tuan nak original gini, tengok dalam telefon Google saja, taik mohon ampun atas semua dosa kecil, dosa besar. Mari kita tengok 7 perkara. Nombor 1, Allahumma ufirli zambi kullah. Ya Allah, ampunlah semua dosa aku. Lepas tu, perici. Dikahu hak kecil, wajillahu hak besar, wa awalahu hak awal dulu, zaman-zaman muda apa semua, wa akhirahu hak akan datang, wa alaniyatahu hak nampak atas darat, hak terang, wasirrah hak tak nampak duk dalam hati. 7 perkara.
Tuan, apabila baca doa ni kan, kita hayati betul-betul makna, lepas tu kita ukur atas diri kita, banyaknya dosa kita zaman muda, ada dosa orang tak tahu, aku sembunyi-sembunyi, orang nampak aku hebat, orang nampak aku alim, orang nampak aku ngajar kuliah, tapi aku tahulah tentang jahat aku buat. Semua benda ni, apabila kita baca tu kan, kita baca, penuh penghayatan dalam sujud terutama sekali. Lama-lama kan, berabu air mata, itu tanda taubat diterima. InsyaAllah. Yang kedua, berhabislah dah. Iaitu, yang kedua, adik kakak sekalian, hak ni, semua dah kita dengar dan mungkin saya mari dulu saya royak hak ni dah, tapi jadikanlah ia sebagai ulang kaji. Apa adik kakak? Apa kita duduk sedap lah ni? Makan lalu tidur jenera berak lawah piti ada nak ke mana-mana boleh. Orang saya kita, anak cucu ramai. Apa So dah jawapan. Jawapannya kerana kita terima nikmat daripada Allah. Nikmat Allah lah kot. Soalnya lah ni atas nikmat Allah kita terima ni kita nak buat apa? Kalau mau tanya budak sekolah terus dia jawab, kita kena semayang, kita kena bersyukur. Hak tu saya kata jawab kelas SPM, saya nak jawab kelas master PhD. Gapo? Di atas nikmat yang Tuhan beri kita. Jawapannya, poten nikmat Tuhan beri menyebabkan kita sedap ni, maka mitoklah dengan Tuhan. Jangan hilang nikmat tersebut. Oh, kalau dia Tuhan tarik kak, tak payahlah kena stroke. Sakit gigi tak mari dah masjid. Tak payahlah habis harta bendanya scan demo. Sikit-sikit pitih kita hilang nengung 2-3 malam tak tidur. Apabila Tuhan tarik nikmat, maka amalkanlah satu doa adik kakak. Nabi tinggal kita minta dengan Allah. Nombor 1 dengan nombor 2 ni cukup jelas. Gapo? Minta dengan Allah jangan hilang nikmat. Nombor 2, jangan berubah kesihatan. Mana doa tersebut daripada hadis yang sahih? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Aku berlindung padamu ya Allah daripada hilang nikmat hak-Mu beri. Wa tahawuli afiatik. Hak ni derek hak ni. Mu jangan ubah kesihatan aku ya Allah. Sedak duduk aku lo nikih aku sehat. Maka mu jangan berubah. Kalau nyakit tak ada lagi, mu jangan buat mari penyakit ke aku Allah. Lepas tu kalau kita ada dah lah ke mana? Kalau kita ada dah, jangan beri nyakit tu ngaca kita. Biar duduk dia dalam tubuh kita. Doktor ya ada, Pak Cik kena makan ubat darah tinggi ni sampai mati ni Pak Cik. Kecil manis ni gitu juga katanya doktor. Maka kita ada nyakit tu, kita doa ni apa mana? Maknanya biar nyakit tu duduk dia jangan ngucap kita. Sebab kecil manis ni kan, kalau dia ngucap kita boleh jadi kerak kaki buta. Payahlah dia nak buat ibadat. Lepas tu lagi, darah tinggi, kalau dia yang ngaca molek, jadi stroke. Tuan-tuan tahu ke stroke Malaysia ada ni berapa? Purata sehari stroke Malaysia sekarang 47 kes dalam sehari.
Kita tak berapa nampak kita hospital sedua kita tak banyak sini. Capu pelakon hospital seluruh Malaysia. 47 kes dalam sehari sekarang. Dan seteruk macam-macam jenis. Saya ambil seorang baru ni jemaah lepas buang dia kita tanya dia tak apa nak jawab. Lambat sikit dia jawab. Lepas tu dia minta maaf, cikgu. Ambo minta maaf cikgu. Ambo kalau nak kecek lacak tak gagak, ambo kena bubuh benda dalam mulut. Makanan ko, coklat ko, waktu je pun raya. Doktor kata, ambo kena stroke lidah. Bila bawa ambo dengar, ada juga stroke lidah. Kita sehat molek adik kakak. Mintalah doa ni, ya Allah, mu jangan ubah kesihatan. Bahagia makan ubat tu makanlah tuan-tuan. Bahagia jumpa doktor appointment tu gilah nak jaga kesihatan. Bahagia makan suplemen tu makanlah. Tapi sandarkan dengan Allah doa ini. Dan yang ketiga, jangan mari seksa. Nombor 4, mu jangan marah kaku. Maka hari ni abang mari sini tinggal doa-doa ni. Tuan-tuan mungkin amal dah. Atau amal lagi kita pakai amal. Mudah-mudahan ada kebaikan bersama kita semua.